Welcome to my YouTube channel. Sebenarnya aku masih baru lagi dalam YouTube channel ni. Sebelum ni aku pernah dah buat YouTube channel, but aku buat macam main-main je lah kan. So yang ni aku adalah main untuk memfokuskan jual beli jam G-Shock. Yang mana korang minat G-Shock tu, korang boleh subscribe aku punya YouTube channel. Alright guys, sebenarnya kat sini aku memang betul-betul memfokuskan jam-jam yang macam collaboration. Contoh macam Richman collab dengan iCert. Lepas tu yang kat tangan aku ni adalah collab dengan BT8 dan macam-macam lagi lah. And then kita ada ambil yang macam series. Contohnya macam 40 tahun anniversary G-Shock kan. Lepas tu 30 tahun anniversary G-Shock. So kalau korang minat yang jam-jam yang macam ni, korang boleh direct terus pada aku. Yang mana nak jual beli tu boleh terus lah kan. Sebenarnya aku dalam bisnes jual beli jam ni masih lagi baru. Aku start berniaga pada hujung tahun 2021. Zaman tu mula-mula keluar jam Hashim Tiger yang model DW69 tu kan. So kat situlah start permulaan aku jual jam. Aku jual jam ni bukanlah daripada minat, tapi secara tiba-tiba, secara tak langsung. Itu dah namanya rezeki tu kat situ kan. And then kalau korang nak tengok aku pada tempat lain, aku ada pada TikTok. Aku memang fokus 100% pada sana lah. So kalau korang nak membeli pun aku ada kat tempat lain. Kalau korang macam kurang yakin kan, betul ke brother ni jual jam, boleh percaya ke? Aku macam kurang trusted lah sebab aku belum kenal dia. So aku pun ada dekat platform Shopee. Shopee aku ada, Facebook aku ada, Lazada aku ada, dan macam-macam lagi lah. TikTok lah yang paling selalu aku buat live dekat TikTok. Korang boleh tengok live depan mata korang secara langsung mana jam yang korang nak tengok. Sebab aku bukan setakat jual yang model-model baru saja. Aku juga ada jual model yang terpakai, used item. So kalau kadang-kadang orang nak beli barang tu mahal kan, kita ambil yang used. Sebab used pun sebenarnya banyak je yang dalam condition yang macam really baru. So terima kasih guys. Ini adalah salam pengenalan daripada aku. Saya kata kalau korang minat, boleh terus direct kat aku. Korang boleh komen kat bawah nak aku reviewkan jam apa-apalah. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih.